Kita teruskan dengan pengalaman teman kita. Selamat pagi. Hello. Ya, selamat pagi. Cik Sabtu Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Sabtu ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Cerita ni pun dah kira 20-30 tahun dah berlalu lah. Oh, 30 tahun saya. Silakan. Masa tu saya nak kerja shift lah, kerja malam lah. Baru jam 10.30 masa saya lah. Jadi bila saya turun dengan basikal saya, naik lift saya tinggal tingkat 11. Jadi bila saya turun aja, saya ghostan basikal saya. Alih-alih perempuan tu hai kat saya, hai. Saya pun toleh. Dia duduk kat kursi bulat tu lah, bawa kat meja tu lah. Jadi saya tengok muka dia. Perempuan ni saya kenal lah, macam jiran saya tingkat atas lah. Jadi saya lama juga saya tenung dia. Dia tenung saya tenung dia. Saya nak cakap apa pun saya tak tahu. Dia pun macam tak bercakap, cuma dia tengok aja. Lama-lama saya terfikir, apa ni saya cakap. Saya pun jalan lah. Dia pun kayu basikal saya lah. Bila dalam on the way tu, ada satu tempat ni kat Marsiling lah kira ni. Saya pun tak sebut dia blok kan. Jadi sampai situ, dia macam saya terasa kat belikat saya, belakang saya ini macam orang cakap tau, Cik. Jadi saya tak kisah lah. Saya pun jalan terus sampai tempat kerja ni. Kebetulan sampai kat changing room, saya pun jumpa kawan saya. Cakap, kau tengok belakang brother ni. Dia tengok, kenapa ni brother? Macam kena cakap. Tak tahulah. Agak-agak situ cik pun tu ikut lah, macam gitu lah. Cik pun apa je? Ada cerita nanti saya cerita lah, macam gitulah. Jadi macam seminggu gitu saya jumpa perempuan tu lah. Perempuan Cina tu. Saya cakap, itu hari seminggu lepas kau duduk kat bar blok ke? Kau belajar ke apa? Dia cakap, tak ada, aku tak pernah turun bawah pun. Dia cakap, aku nampak muka kau lah, kau hai kat aku. Tak ada, saya cakap, tak ada, aku tak pernah turun. Saya cakap, itulah ceritanya, Casey. Terima kasih, Casey. Terima kasih.